Okay, aku ada tengok seorang YB ni yang buat report kepada rakyat-rakyat biasa yang tidak berpuas hati dengan dia lah. Ada beberapa yang aku tengok dia listkan kan. So, okay. First aku nak cakap, kalau akulah dilantik sebagai YB lah first step aku kan, aku takkan buat report dekat rakyat-rakyat biasa ni. Sebab aku faham, aku naik pada hari ini atas pilihan dan undian rakyat. Jadi kerja aku hari ni adalah kerja aku untuk mendengar suara rakyat dan membawa masalah-masalah negara dalam parlimen. Okay, so first step aku, mungkin aku memang takkan buat report. Tapi first step aku akan panggil diorang ni semua untuk aku berjumpa dengan diorang yang tak berpuas hati dengan aku ni. Dan aku akan ambil point-point apa yang diorang tak suka. Kalau benda tu ada fitnah ataupun benda yang dia cakap tu benda yang tak betul kan. So aku akan sit dan aku akan perbetulkan benda tu sampai diorang clear, diorang faham. Dan aku akan minta diorang clearkan balik benda tu. Okay, so itu first step tindakan akulah. Kalau akulah jadi YB, aku takkan buat report terus. Sebab apa? Aku tak nak memupuk lagi orang bertambah benci dengan aku. Sebagai YB, aku rasa aku patutnya tarik orang-orang yang tak suka aku, tak sependapat dengan aku, untuk lama-lama dia suka dengan peribadi aku ke, dan dia faham kenapa aku bertindak macam ni, apa yang aku buat tu untuk apa, dan aku akan cuba fahamkan. Dan kalau apa feedback daripada diorang pula yang aku rasa benda tu aku salah, dan aku akan cuba perbetulkan. Sebab YB kita kena faham lah, kerja dia memang mendengar masalah rakyat dan membawa masalah negara dalam parlimen. Okay, so kita pergi kepada korang yang mencari perlindungan untuk gaji korang, mencari perlindungan untuk korang punya kesihatan, mencari perlindungan juga untuk korang punya harta, boleh PM aku. Okay, hidup jangan menyusahkan, mati jangan membebankan. Rakyat marhain pula. Okay, rakyat kita semua memang boleh bersuara. Kalau kita tak berpuas hati pada satu isu tu kan, kalau aku tengok budak-budak yang bercakap tu semua kan, adalah poin-poin yang memang diorang tidak berpuas hati pada satu benda tu. Memang betul lah, ada benda-benda yang kita pun rasa tak berpuas hati kan. Tapi sebagai rakyat, kita ada juga limit untuk kita bercakap. Lagi-lagi bila kita bercakap dekat media sosial ni, banyak lapisan umur yang dengar apa kita cakap. Di peringkat mungkin budak daripada lebih muda daripada kita, ataupun orang tua lebih dewasa yang dengar apa yang kita cakap. So elakkan guna ayat yang mencarut-carut, mencaci maki. Benda ni semua tak perlu ada. Sebab apa yang kita nak cakap, fakta kan. Benda yang kita rasa benda tu betul, kita nak suarakan. Dan bawa fakta tu je untuk bercakap. Itu lebih cantik. Itu lebih membuat diri kita ni lebih ada value. Okay, sebab kita ni Melayu Islam, kita tahu kita ni ada adab dan kita ada akhlak yang kita perlu jaga. Marah macam mana pun kita dekat orang tu, kita ni semua orang-orang yang nakkan perubahan, betul. Kita orang-orang yang nak reformasi. Kita tak suka dengan benda-benda yang kita rasa macam diskriminasi, double standard, kan. So kita perlu memulakan langkah perubahan tu. Jangan ikut apa yang benda-benda silap yang kita dah nampak di belakang-belakang ni kan. So jangan ikut. Dan bercakap bersuara dan bersuara, tapi dan pada masa yang sama kita kena respect, hormat orang. Sebab macam mana pun kita ni tetap Melayu Islam. Okay, kalau kita rasa orang tu bermasalah, orang tu tak memperjuangkan Melayu, tak memperjuangkan Islam ke apa ke kan, kita kena bercakap dalam bahasa yang membuat dia pula sedar. Okay, so kita sesama Melayu ni memang memerlukan sesama kita untuk tegur menegur. Jadi sepatutnya kita sebagai Melayu Islam ni, kita kena sama-sama berubah, kena bersatu padu, dan jangan berpecah-pecah belah lagi, dan jangan memupuk kebencian sesama kita. Okey, benda tu tak bagus untuk masa depan negara kita, bangsa kita, agama kita, anak cucu cicit kita. Okey, so kita ni kalau tidak boleh bersatu atas nama Melayu, ingat,
one day kita kena bersatu atas nama Islam.